Guys, ini cerita gila. Dekat Germany sekarang ni tengah kecoh tentang satu kes rompakan yang menggegarkan seluruh Jerman. Rompakan ini ala-ala Ocean 11 punya style. Perompak telah memecah masuk dengan sophisticated di Sparkasse Bank branch in Gelsenkirchen, Western Germany masa Christmas holiday period. Perompak-perompak ini dah drill dan membuat lubang besar daripada parking garage ke bank punya underground vault room. Lebih daripada 3,000 kotak simpanan telah dibuka dan polis anggarkan barang-barang yang hilang seperti jewelry, gold dan barang-barang berharga lain bernilai lebih daripada 105 million dolar. Rompakan ini hanya dikesan pada pagi Isnin selepas fire alarm berbunyi dan pihak responder menjumpai dinding yang besar dekat dinding bank. Melalui surveillance footage, pihak polis mendapati perompak-perompak bertopeng ini melarikan diri menggunakan kereta Audi RS6 pada pagi Isnin. Dan apabila mereka trace kereta itu, ia adalah merujuk kepada sebuah kereta curi daripada Hanover, iaitu bandar yang terletak 200 km away. Polis Jerman menggambarkan rompakan ini dilakukan dengan profesional dan menyamakan ia seperti rompakan dalam filem Hollywood Ocean 11.